Assalamualaikum. Hari ini nak masak kari udang tumis darat. Jom kita mula. Okay, first kita sediakan periuk, then lumurkan udang dengan garam dan kunyit. Masukkan udang ke dalam periuk kosong. Kemudian masukkan 2,5 sudu serbuk kari. Okay, time ni jangan buka api lagi. Okay, bila kita dah masuk macam tu, okay, masukkan santan 1 kotak. Lepas masukkan santan 1 kotak ni, barulah kita bukakan api. Dan masukkan kacang panjang. Lepas tu kita kacaukan, kacau sehingga sebati. Masukkan air. Kalau tak cukup, boleh tambah air lagi. Dan kacaukan lagi sehingga semuanya terkena. Okay. Kacau-kacaukan. So, agak-agak tak nampak warna kuning, kita masukkan sedikit kunyit dan kacaukan lagi. Lepas tu masukkan garam sedikit, serbuk perasa dan juga air asam jawa. Kalau tak ada air asam jawa, boleh bubur asam kepunya juga. Dan kita kacau. Okey, untuk step kedua pula, kita masukkan sedikit minyak. Ni nak tumis ya. Okay, tumiskan bawang besar, bawang putih dan juga daun kari. Okey, tumiskan sehingga layu dan juga garing macam tu. Okey, tumis dan naik bau macam tu. Okay, tumiskan lagi. Okey, agak-agak dah nampak garing macam tu kan? Okey, apa kita nak buat? Kita tutup api dan kita bawa ke dalam kari kita tadi. Kita masukkan semua sekali dengan minyak-minyak tu sekali. Kita masukkan. Ni nama dia tumis darat. Dan kita kacaukan. Time tu baru nampak cantik dia kari tu dah ada minyak semua. Dan kari udang kita dah siap.